Assalamualaikum lagi sekali ya kepada semua khas khusus di depan Kak Zaidah hari yang berada di studio Kak Zaidah, juga di luar sana. Okey, hari ni saya nak share lauk kari kelapa. Tumis takut dia melecik ya, dengan lengkuas. Yang ini nanti dulu kita letak kemudian ya. Dan kita masukkan bawang yang kita dah hias mayang tadi. Okay, kita tumis sebentar. Okey, kita tumis ni tak perlu sampai jadi bawang goreng. Hanya setakat bau-bau wangi bawang dah ada, puan boleh masukkan bahan lain ya. Kalau hari dah nak. Okey, kita masuk yang kita dah kisar ni tadi. Bawang besar, yang 1 biji lagi, bawang putih dan belacan. Ada nak tanya tak dekat tiga juga? Okey, kita nak masuk lada. Okey, kita tumis sebentar. Okey, kita dah cantik ya, dah tercana minyak. Saya nak masukkan rempah dulu ya puan. Saya kecilkan api. Saya nak masuk ketumbar, serbuk jintan dan juga dalam resepi tak ada serbuk kunyit. Kunyit ya. Letak satu sudu teh serbuk kunyit. Ya, baru lauk dah ada kuning-kuning sikit. Saya kecilkan api dulu ya puan. Pastikan semua dia dah bergaul rata dengan lada, baru kita besarkan api. Kita nak masukkan dulu kelapa yang kita dah pisah. Okey. Baru masuk air. Okey, kita nak masuk dulu ya. Kalau puan tak ada ni pun tak apa, dia jadi juga lauknya. Cumanya kalau ada ni, dia lagi lauknya baru lain sikit. Ya. Okey, kita nak masukkan air limau. Saya tak pakai limau fresh. Kalau puan nak pakai limau fresh, silakan. Kita masukkan lagi garam. Okey, kita tunggu sekejap. Bagi dia kering sikit ya. Ya, okey, kita tunggu dia mesra sekejap. Okey, kita nak masuk daun. Kedua-dua daun selasih dengan daun limau. Untuk tambah rasa, saya masukkan santan ya. Santan terpulang. Kak Zaidah pakai lebih kurang 100 ml. Kemudian kita tambah sebentar ya. Saya dah buat ni. Saya nak masukkan ni dulu. Masuk air sikit. Okey. Okey, Dana, memang tak ada letak rempah kari kan? Tak ada ya? Tak ada. Saya nak bagi satu contoh lauk yang lain sikit lah. Kita lupa dia berdidih. Dan kita nak masukkan kedua-duanya ya. Ini sebagai tambahan, dia tak ada efek pada rasa. Ini sebagai nak bagi cantik, bila puan makan, puan boleh gigit dia. Ya. Dua-dua capsicum merah dan kuning. Tak tahu hijau pun boleh. Alhamdulillah, dah pun siap resipi kita hari ini, iaitu lauk kari kelapa. Untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.